Habuk ni original punya. Habuk original. Assalamualaikum geng. Selamat petang. Hari ni Abang Giro dah dekat gudang, tapi Abang Giro tak bawa mic apa pun tak bawa. Sampai gudang tu Abang Giro tengok ada stok sebiji lebih SRK 250RR. Jadinya kita ada sebiji ready stock SRK 250RR. Ni ada sebiji ya. Hak mana dok PM Abang Giro sebelum ni suruh Abang Giro tolong cari tu kan. Ni Abang Giro ada sebiji tapi warna oranye lah, warna oranye. Motor cun-cun Cina lah. Semua habuk je lah, habuk. Habuk ni original punya. Habuk original. Ni kat Abang Giro basuh polis-polis cun balik lah. Jadi kalau ada yang nak SRK 250RR ni, deposit boleh buat kosong, bulanan dalam 300 something lah lebih kurang. Okey, kalau ada nak beli isi je beg biru kat bawah tu, kita masuk loan. Loan siapa lulus, dia yang punya. Okey, lepas tu Abang Giro sambil tengok depan tadi, Abang Giro tengok pula Honda CBR 250 dengan 150. Bala bapak banyak punya stok. Tu dia, bersepah. Dulu kalau nak cari sebiji pun susah. Deposit dulu sampai 3,000, 4,000. Lah deposit dalam 1,500 dah boleh masuk loan dah. 150 pun ada, 250 pun ada, hitam ada, merah ada. Okey, semua ada. Ni warna silver 150 baru pun ada. Ini pun ready stock ni. Kalau siapa nak deposit dalam 1,500 untuk 250. Kalau untuk 150 deposit kosong saja dalam bulan sahaja. Kalau ada yang nak CBR 250, CBR 150 ataupun SRK 250RR yang warna orange tadi tu, hampa isi je beg biru, beg biru kat bawah tu. Nanti Abang Giro Roger hampa. Ni dia menanti tuannya.